Nombor satu, kelebihan la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang lambat rezekinya, hendaklah dia banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Riwayat At-Tabarani. Nombor dua, juga riwayat daripada At-Tabarani, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan menjadi ubat kepada 99 penyakit. Yang paling ringan adalah kebimbangan. Penyakit paling ringan sekali bimbang lah. Risaulah. Bahasa moden sikit dia panggil anxiety, kebimbangan yang melampau. Nombor tiga, hadis riwayat Imam Ahmad, telah berkata Abu Ayyub Al-Ansari pada malam Isra, Rasulullah SAW berlalu melintasi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa Isra. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, siapakah yang bersamamu itu wahai Jibril? Itu Muhammad, jawab Jibril. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, perintahkan untukmu untuk memperbanyakkan tanaman dalam syurga. Maka Nabi SAW bertanya, macam mana nak tanam pokok dalam syurga? Nabi Ibrahim menjawab, ucapkanlah kalimat la haula wala quwwata illa billah.